adakah sebab orang ada selalu kaitkan macam okay, kalau kau ni gay ataupun ada isu LGBT, kau ni tak kuat iman. Kau kena banyakkan solat, kau kena banyakkan bertaubat. Apa pendapat Mira tentang itu? Okay, ni based on my experience lah. Kebanyakan klien-klien saya adalah orang yang memang puasa sunat, tak tinggal Isnin Khamis. Allah. Ada juga ya imam masjid. Imam? Serius ah? Ya, yang jadi imam. Apa lagi? Yang sekolah agama. So nak Masuk satu cakap lagi hafal Quran. hafal Quran memang tu kira template juga sebenarnya tau. Ya. Takut. Dia bila saya dapat klien-klien sebegini kan, dan kepala saya selalu terfikir satu benda je. Mungkin inilah ujian untuk orang-orang yang beriman. Faham? Faham tak? So kalau orang cakap lemah iman, kena banyak solat, dia orang dah buat lebih daripada orang biasa dah. Betul. Tapi kenapa macam tu juga? So that means bukan iman. Sebabnya kita kena bezakan. Kita punya masyarakat lah yang saya nampak dia terlalu mudah untuk menghukum. Okay, cakap pasal perasaan songsang je, dosa. Tapi dia orang tak nampak tu the effort yang kadang-kadang ada orang-orang ni yang memang tak nak ada perasaan ni, dia orang memang cuba sedaya upaya untuk tak buat apa-apa pun dengan perasaan tu. Tapi perasaan tu ada. So kesian kat dia orang ni, rasa macam takut nak jadi diri sendiri yang okay, aku ada perasaan dekat same gender tapi aku tak nak buat apa-apa pun dengan perasaan tu. Aku nak cuba lawan. Tapi bila masyarakat sendiri dengar, dia ni suka kat same gender, tak payahlah, teruklah dia ni. Itu yang tak membuka ruang untuk dia orang jadi kuat lah. So end up baik aku bergaul dengan orang yang support. Yang salah lah, orang yang salah kan. Bila bercerita pasal orang yang salah ni pula kan, saya sebenarnya ada terfikir satu benda yang saya rasa ini orang yang tepat saya nak tanya. Okay, adakah sebenarnya hari ini bila kita duduk dalam hidup bermasyarakat, kita kena beradaptasi, kita kena berasimilasi dengan golongan sebegitu? Dan adakah sebenarnya benda tu betul ataupun salah? Ataupun sebenarnya kita normalizekan satu benda yang memang salah? Soalan politik. Okay, itulah soalan tu agak sensitif untuk kita jawab satu direction kan. Okay, kita nak kena faham dulu apa maksud kita menerima mereka itulah. Menerima sebab kita, kalau saya tengok lah golongan ni, dia ada 3 group yang saya nampak. Satu yang terlalu liberal, yang human rights, kau tak payah nak ubah apa-apa, kau siapa nak question benda ni, contoh. Tu satu group. Satu lagi yang closeted, yang tengah-tengah, macam dia tahu dia ada perasaan tu tapi dia in denial, dia masih macam berbelah bagilah nak ke mana. Satu lagi yang memang yang group yang the opposite of liberal tu, dia memang beriman yang ibadah tak tinggal, tapi ada perasaan tu, berlawanan lah dengan apa yang dia buat. So ada 3 group ni. So kalau kita nak menerima bulat-bulat tu, dekat mana direction kita? Sebab takut nanti orang akan salah faham. Yang ni akan salah faham, okay, dia orang dah terima kita, kita bolehlah sebarkan contoh. Yang tengah ni tak ada apa sangat lah. Yang lagi satu ni bagus untuk yang satu. So nak generalizekan tu agak susah sebenarnya. So apa yang saya nampak, kalau ada orang tu datang untuk bercerita benda ni, I think we need to start from there lah. Macam kita sebagai community ataupun let's talk about close family members, close friends, kita dah kena start ada that openness untuk mendengar dan menerima mereka ni dulu. Sebelum kita nak collectively, okay, jom kita accept. Sebab bahaya dekat situlah yang group yang nak perjuangkan hak tu kan. So kalau kita tak ada that understanding yang kita kena menerima yang tengah struggle ni, susah lah. Sebab orang akan nampak, kita akan support yang ni. So openness tu belum ada. Tapi saya rasa kan, kenapa lah, mungkin lah ni faktor jugalah, kenapa orang macam tak boleh terima yang LGBT ni. Satu tu mungkin lah morally lah kan. Betul. Kan? Tapi kata dia comes with macam exposed to disease. Betul. Oh yes, dia come dengan bila orang cakap soal Freddie Mercury semua tu kan. Betul. AIDS semua datang kan. So saya rasa itu pun penyebab juga orang tak terima community. So kalau macam Mira kan, jumpa-jumpa dengan dia orang semua ni, ada tak macam dia orang ni macam dah contracted dengan benda tu apa? Ada. Wah. Aduh. Janganlah macam tu kan. Terkejut sangat. Ada. Damn.
Ada. Lepas tu tengok dia itu dah prove the point dah. Kenapa orang tak boleh terima? Sebab tu kita nak kena determine, maksudnya kalau yang dah ke arah itu adalah mereka yang dah practice that lifestyle, yang macam dah tak rasa benda tu is something that they want to change. Satu lagi saya rasa macam kita kena ada satu term kot. Macam contoh kalau LGBT is very generalised kan. Mungkin let's group these people. Contohnya kan sexually struggling Muslim contohnya. So mungkin lebih mudah untuk orang terima. Okay, jom support yang ni. Sebab LGBT is a big term. So bila cakap LGBT, tiga group ni lah. Tapi kita nak support yang tu je. Ni akan ada orang akan bash ni. Kalau yang group ni mungkin akan macam Tapi for me kan Mira, okay, kita tak mengatakan perasaan dia suka pada lelaki tu okey lah, dia salah. Tapi itu adalah fitrah dan perasaan yang kita tak boleh nak ubah. So kalau perasaan sekadar dia suka pada lelaki, selagi mana dia tak zahirkan perbuatan, then it's okay. Betul. Maksudnya itu adalah contoh kita tak kahwin lagi, kita suka pada perempuan, Betul. kita tak boleh buat apa-apa pun, kita kena tahan nafsu kan. Betul. So same goes untuk lelaki yang ada perasaan kepada lelaki lain. Yes, dan perempuan yang suka kepada perempuan. Yes. So sekadar ada perasaan, kita boleh cakap tak salah lah selagi dia tak melakukan apa-apa. Betul. Dan tak berdosa pun ada perasaan tu. Ni orang tak boleh terima tu. Sebenarnya memang tak ada dosa pun lagi kalau ada perasaan dekat same gender. Yang ni saya sendiri dah identify dengan salah seorang alim agama lah. Betul. Tak ada. Dan kalau dia lawan perasaan tu, dapat pahala lagi untuk dia orang. So it's not something yang easy lah for them, sampai Allah pun bagi pahala kan. Maknanya memang susah lah benda tu kan. Dia yang dosa bila dia melakukan perbuatan tu. Betul. So kita nampak lah, memang sebenarnya yang klien-klien Mira ni kebanyakan yang struggle ataupun sama je, yang geng-geng yang macam aktivis ataupun human right ni sama rata je. Tak, yang ramainya yang struggling. Yang struggling. Sebab tu dia datang. Kalau tak dia tak cari. Kalau tak dia orang cari mungkin sebab ada problem dengan boyfriend girlfriend dia orang. Kalau yang macam tak nak berubah tu, yang itu. Tapi dia kira macam dia jumpa Mira, dia tak refer kepada kes dia punya perasaan tu. Tak. Mostly kepada isu yang dia. Betul. Based on issue, okay. Yes. So kira macam Mira discover, dia ni sebenarnya ada isu dengan girlfriend dia atau boyfriend dia. Tapi sebenarnya dia practice. Betul. Okay. Itu beza dia. Aduh, macam dalam drama dengan movie dulu. Dulu Macam apa kan? sutun. Sutun.